Kalau dengar kepada nada Ketua Pemuda UMNO, beliau nampaknya tegas untuk gabungan Muafakat Nasional bersama dengan PAS menubuhkan Muafakat Nasional dan tarik daripada kerajaan perpaduan. Ya, siapa tak suka kepada penyatuan bangsa? Siapa tak suka bila tengok orang Islam duduk bersama? Tapi persoalannya, selama ini kita bertanding dalam pilihan raya, UMNO lawan PAS. UMNO tidak pernah lawan DAP pun. Sama juga dengan PAS. Jadi kolam kita, DAP, dia cari undi dia. Kita cari undi kita, dan undi kita dalam kalangan parti PAS juga. Pengundi PAS ada dalam UMNO, pengundi UMNO ada dalam PAS. Tapi kita letakkan kesalahan kepada DAP. Ini bagi saya tidak adil lah. Baik, kita boleh bersama, bang. Apa jaminan? Kursi kita ada pada PAS, kursi kita ada pada Bersatu. Tak ada kursi kita pada DAP. Kalau kita tak lawan DAP pun, DAP tak bagi. Kalau kita lawan pun, buat apa kita nak ambil kursi dia? Soalnya sekarang ini, kita sudah ada pengalaman. Bila kita bersama dalam Muafakat Nasional 1.0, di saat kita masing-masing tidak ada jawatan. Masing-masing kita tidak ada kuasa, bang. Tapi PAS, bila dia dapat kuasa, apa dia buat? Dia tikam balik kita. Dia nak Bersatu. Akhirnya, siapa yang rugi? UMNO. Sebab Bersatu nak ganti UMNO. Dan ketika itu, momentum orang Melayu memilih Perikatan Nasional. Jadi bahawa manusia rasa Pak Fadli Syahri tu, dia nak penyatuan tu dengan Akmal ni, rasanya dia palsu ke betul-betul? Dan adakah kita akan kena buat kali yang kedua? Bah, cuba saya duk imagine sejarah akan berulang. New Boys. Okey, kita tarik sokongan. Kerajaan perpaduan masih lagi kekal. Cuba bayangkan bila kita tarik sokongan, kononnya kita nak bersama dengan PAS dalam Muafakat Nasional, tiba-tiba PAS masuk perpaduan. Dan benda itu sudah berlaku sebelum ini. Kita kehilangan Pahang, kita kehilangan Perak. Dan tak mustahil kita akan kehilangan banyak lagi tempat.